Media Malaysia ramai memberitakan nilai tukar rupiah. Bahkan tak sedikit media Malaysia membandingkan kondisi rupiah dengan mata uang ringgit. Saking sibuknya mencari informasi tentang Indonesia, mereka sampai lupa masalah di negaranya. DPR Malaysia sampai ricuh karena menjelang bulan suci Ramadan, Malaysia dihadapkan pada persoalan serius terkait ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Di antaranya isu pasokan beras dan kelapa menjadi perbincangan hangat. Karena selama ini Malaysia masih sangat bergantung pada Indonesia. Ketergantungan tersebut semakin terasa setelah Indonesia menyetop ekspor kelapa ke Malaysia karena untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Para pedagang Malaysia pun mengeluh dan memohon pada kerajaan sampai dibahas di parlemen Malaysia. Alih-alih fokus mencari solusi atas persoalan rakyat, DPR Malaysia malah ribut sambil diwarnai saling tuding antara anggota terkait dugaan praktik korupsi. Mari kita simak video selengkapnya. Dalam pasaran pertukaran asing ketika nilai rupiah menghampiri paras terendah dalam sejarah susulan kebimbangan fiskal yang berterusan. Nilai rupiah kini berada kira-kira 0.5% daripada paras terendah rekod yang terakhir dicatatkan pada April lalu apabila kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara itu kembali memuncak. Setakat bulan ini, mata wang itu telah susut lebih daripada 1%, menjadikannya prestasi terburuk di Asia selepas Won Korea Selatan dan Yen Jepun. Apa orang kata, menangani tahun melawat Malaysia. Ya, saya rasa sekian setakat ini harap dapat menjawab soalan Hulu Langat. Terima kasih Puan Editor. Hulu Langat. Terima kasih Menteri. Saya dengar tadi 2 kali Menteri sebut pakatan. Pakatan Harapan itu. Cuma saya sebutkan begini, sebab Menteri pun sebut tadi soal berkaitan dengan perayaan. Kita sedar tak? Maksudnya kalau dulu ni musim-musim perayaan ni, kadang-kadang gula tak ada, tepung tak ada, minyak masak tak ada, ayam tak ada kadang-kadang kan. Musim perayaan. Betul, pada musim perayaan ada peningkatan permintaan. Contohnya masa Deepavali ada peningkatan kacang dal. Permintaan untuk kacang dal contohnya, ataupun permintaan untuk daging kambing, ya. Musim raya puasa ada peningkatan permintaan untuk kacang panjang, orang masak lodeh, yang orang Jawa macam Langat ni, ya, masak lodeh dan buat sambal sepanjang rantaian bekalan, daripada kos pengeluaran, kos operasi, bayar pekerja, ya, dan sehingga kos pengangkutan logistik terus sampai kepada pemborong dan peruncit. Jadi Puan Dipertua, apa yang saya katakan, saya nak tegaskan bahawa KPDN menegaskan bahawa tidak wajar sesiapa mengambil kesempatan dan memindahkan kos tambahan kepada pengguna dalam apa sahaja keadaan. Terima kasih Puan Editor. Setiu. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat usaha mencapai keterjaminan beras negara dan menghentikan sebarang aktiviti import yang melanggar dasar kerajaan. Katanya Presiden Prabowo Subianto menegaskan import adalah dilarang kerana Indonesia mempunyai bekalan yang mencukupi. Ujar Andi, pemerintah akan menghalang sebarang cubaan membawa masuk beras khususnya melalui saluran tidak sah. Tegas beliau, Indonesia tidak mempunyai alasan untuk mengimport beras sambil merujuk kepada stok nasional yang kukuh. Research yang kita peruntukkan untuk pertanian yang saya lihat kecil, kalau tak silap saya 60 juta. Saya dipahamkan diminta sekitar 600-300 juta. Research ini akan mampu membuat inovasi baru. Itulah sebabnya Indonesia mampu tanam kurma. Itulah sebabnya Indonesia mengeluarkan padi, nama MS semalam saya sebut, dengan tempoh 70 hari. Saya nak kalau boleh sikit kesempatan untuk kita dalam konteks pertanian ini, bagaimana pemerkasaan research itu untuk menjadi satu asbab kepada program kejayaan pencapaian tinggi dalam bidang pengeluaran pertanian. Terima kasih. Beras mencukupi. Cuma persoalan sekarang di kalangan rakyat di bawah adalah harganya yang melambung tinggi. Apakah itu basic kerajaan atau langkah diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah kenaikan harga yang mendadak? Apa pandangan Yang Berhormat?
Nama kementerian yang berhormat adalah Kementerian Pertanian dan Terjaminan Makanan. Oleh kerana masalah makanan tak terjamin hari ini, tertukar Kementerian Pertanian dan tak terjamin makanan. Apa pandangan? Terima kasih. Berhormat, sikit. Ini tak masuk tadi kita bercakap. Datang mencelah tak kena. Datang mencelah begini, ini balik cerita pada orang kampung. Jangan marah, saya tanya. Santan yang menjadi bahan penting dalam masakan rakyat Malaysia kini menjadi isu utama bagi buat peniaga dan juga pengguna. Situasi tambah buruk apabila harga santan melonjak tinggi dengan peningkatan permintaan. Perkara sekarang ni memang tak adil lah. Kita 100% marahkan perkara daripada Indonesia. Sekarang ni negara Indo, dia orang tak banyak kelapa dah lepas cuti raya kan. Jadi masa ni terlalu lama dia raya. Jadi kita terpaksa tak ada perkara sekarang ni. Buah kurang. Tadi buah batang pun tak ada. Jadi maknanya ambil orang Indo orang tapung. Tapi orang Indo pun tak cukup. Agak-agak kementerian macam mana lah benda-benda ni naik. Kepada peniaga ni kasihan lah sikit kepada kita semua ni. Kalau boleh turunkanlah nak ayah kau rakyat kan. Sata dah. Barang semua mahal belaka. Sata pula mahal. Nak jual berapa makanan kalau kita mahal. Jual kata mahal. Kos yang sekarang agak membebankan. Sebab kalau kita nak guna santan kotak or anything, tidak sama masakan dia dan tidak akan menjadi seenak yang kita biasa guna santan biasa ni. Kelapa ataupun juga kenaikan santan daripada kelapa ni. Tan Sri Yang Di-Pertua, pada ketika ini ramai dalam kalangan rakyat sedang berhadapan situasi kenaikan harga santan segar yang terutamanya sejak beberapa bulan yang lalu. Antara faktor yang menyumbang kepada kenaikan ini ialah kekurangan bekalan kelapa tempatan ekoran, faktor cuaca yang tidak menentu di samping kenaikan harga kelapa yang diimport daripada Indonesia. Peraturan Dewan 3610. Saya tengok Kota Melaka ni, dia jadi macam tak tentu hala. Jadi tolonglah, janganlah duduk sebut beberapa kali. Peraturan yang berapa? 3610. Sila baca dan apa yang saya... Perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati. Memang sakit hati kami. Duk cerita benda yang sama. Kita ada dalam Dewan ni bukan nak dengar cerita itu. Banyak masalah rakyat yang kita nak dengar. Tan Sri Yang Di-Pertua. Ini adalah masalah rakyat. Ceritalah. Ini orang adalah Kota masalah Melaka rakyat. pun tak nak dengar lah ni. Rakyat telah dirasuah, faham? Bukan tak Itu rasuah. adalah dana rakyat. Cukup lah. Salah guna. Tak habis lagi. Tan Sri, saya kata Tan Sri Yang Di-Pertua pun bingit dengar cerita ni. Sampai Tolong Parti duduk. Bersatu juga Muak. suruh pada Jelak. letak jawatan. Kerana Nak ngitah pun ada. Sebutlah juga isu Terawong. Kenapa tak sebut? Okey, Sutrawong kenapa tak sebut? Apa tu? Dah habis. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh perbandingan angka mata uang, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin kebutuhan rakyatnya. Di tengah sorotan terhadap negara lain, tantangan di Malaysia justru menuntut perhatian dan solusi nyata. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.